Jadi Datuk, selain pada Arafah, kita teruskan lagi dengan dengan korban pula. Bila sebut Arafah, Raya Haji, tidak dapat dipisahkan dengan korban, Datuk. Jadi ramai orang nak buat korban, tapi ramai juga orang tak memandang korban ini sesuatu yang penting. Jadi Datuk, boleh tak Datuk beri pencerahan pada kami, penonton, tentang apa ruh korban itu sendiri? Sedangkan orang awam faham hanya sembelihan dan agihan daging sahaja. Boleh Datuk kongsikan? Terima kasih Dr. Ri. Berkaitan dengan korban, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah satu ibadah yang besar fadilatnya. Orang yang pergi haji disunatkan untuk lakukan, orang yang tak pergi haji juga disunatkan untuk melakukannya, orang yang bermukim, orang yang bermusafir, lelaki dan juga perempuan, sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dituntut. Bahkan dia adalah satu ibadah. Korban ini ibadah. Bila kita kata dia adalah ibadah, maka di sana ada makna tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca definisi berkaitan dengan korban yang disebut dalam kitab fiqh sebagai al-udhiyatu, iaitu menyembelih binatang korban, maka di sana ada perkataan penting. Sebagai contoh, ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'is taqarruban ilallah yaumal aid. Yang disembelih daripada unta ataupun lembu ataupun kambing biri-biri ataupun kambing biasa sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang sangat penting. Jadi itu roh yang penting sebagai kita mendekatkan diri kepada Allah bila waktunya yaumal aid, pada hari raya Aidul Adha. Dan perkataan korban, Dr. Ri, kalau kita tengok betul-betul, walaupun ia macam bahasa Melayu kita, tapi dia berakar daripada bahasa Arab, daripada perkataan qurb, dekat, ataupun qarib, maka jadi korban. Sebab itu dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala menyebut tentang kisah dua orang anak Nabi Adam AS. Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya ceritakan kepada mereka, kepada manusia, kisah benar dua orang anak Nabi Adam AS, iaitu dalam firman-Nya, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Bacakan kepada mereka kisah yang benar-benar berlaku dua orang anak Nabi Adam AS ketika kedua-duanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala korban. Idh qarraba qurbanan. Jadi orang Melayu kita pun sebut korban. Korban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima, yang satu lagi tidak diterima. Kemudian yang seorang berkata, aku akan bunuh kamu. Yang seorang lagi berkata, hanya amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala itu daripada orang-orang yang bertakwa. Baik, kita ingat perkataan bertakwa. Ada satu ayat dalam surah Al-Hajj. Ini cerita tentang korban, ibadah korban. Allah Ta'ala menyebut, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala itu daging korbannya, tidak juga darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa. Sama tak dengan ayat daripada surah Al-Ma'idah tadi? Di sana muttaqin, di sini taqwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Yang di sini pula walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi apakah maksudnya? Para ulama tafsir mengatakan yang sampai kepada Allah adalah ikhlas daripada kamu. Jadi roh daripada ibadah ini, ia nampaknya macam kita menyembelih binatang korban, tetapi Allah nak kita taat ataupun tidak kepadanya, patuh ataupun tidak kepadanya, tunduk ataupun tidak kepadanya, maka inilah yang dikehendaki, iaitu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Takwa Datuk tadi Datuk sebut tentang sunat muakkad. Jadi mungkin penonton pun nak tahu apa sunat muakkad, maksudnya sunat yang dituntut tentang korban, Datuk. Dia bukan sunat biasa-biasa. Mungkin begitulah saya cuba, Datuk. Mungkin bukan sunat biasa-biasa tapi sunat yang dituntut. Jadi
Boleh Datuk bagi pencerahan lebih detail tentang sunat muakkad, pentingnya buat korban ni Datuk? Bila disebut satu-satu amalan itu sebagai sunnatun muakkadah, yang kita terjemahkan sebagai sunat yang sangat dituntut. Sunat itu dah dituntut dah. Ya. Bila muakkadah, maka dia sangat dituntut. Baik. Dalam hal ini, apa maksud sunat? An-nadbu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, contohnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali, dia menyebut dalam kitabnya Al-Waraqat tentang hukum taklifi. Hukum taklifi contohnya wajib itu apa maksudnya? Sunat itu apa maksudnya? Jadi kita ambil contohnya adalah sunat, iaitu berkaitan dengan an-nadbu. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang kalau dibuat dapat pahala dan kalau ditinggal tidak berdosa. Maknanya bila dapat pahala, ini dituntut untuk kita lakukan. Cumanya kalau ditinggal tidak berdosa. Sekarang sunnatun muakkadatun. Dituntut kemudian lagi ditakkidkan lagi. Maknanya sangat dituntut kita terjemahkan. Jadi ini adalah syiar kepada umat Islam pada hari raya Aidul Adha. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, fadilat dan kelebihan ibadah ini, rupa-rupanya pada Aidul Adha itu tidak ada ibadah ataupun amalan lain yang paling disukai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan menumpahkan darah, mengalirkan darah dengan maksud menyembelih binatang korban. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ma amalu ibnu Adam yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan daripada anak Adam pada hari An-Nahar, 10 hari bulan Zulhijjah, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan mengalirkan darah, iaitu menyembelih binatang korban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan pada hari akhirat nanti akan dibawa datang kepadanya dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya. Pada ulama syarahkan hadis ini, maksudnya adalah pahalanya itu tidak berkurang walau sedikit pun, lengkap, sempurna. Dan ia akan sampai di sisi Allah Ta'ala bimakanin qabla an yaqa'a fil ard, sebelum daripada darahnya itu, dengan sebelum sampai ke bumi, dia sampai di sisi Allah Ta'ala di satu tempat. Ini maksudnya adalah pahalanya, maknanya tidak tertangguh. Dengan pantas, dengan cepat, pahalanya sudah sabit di sisi Allah Ta'ala. Sekira-kira kalau kita sembelih binatang, darah itu mengalir, menitis ke bumi, sebelum sampai ke bumi, dah dapat pahala. Jadi ini menunjukkan dia adalah suatu ibadah yang penting pada hari raya ataupun kita kata Aidul Adha. Nak dibandingkan dengan sedekah, nak dibandingkan dengan amalan lain, menyembelih binatang korban lebih dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat contohnya dalam mazhab Hanafi, mereka kata wajib. Mereka kata wajib berdasarkan kepada ada satu hadis, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada keluasan, maknanya ada rezeki lebih, tapi tidak melakukan ibadah korban, tak menyembelih binatang korban, jangan dekati musalla ataupun masjid kami. Maknanya ada ancaman. Bila ada ancaman, maknanya mereka istimbat hukum bahawa ini bukan sunat tetapi ini adalah wajib. Sampai ke situ kalau kita melihat mazhab lain, maknanya sunnatun muakkadatun dalam mazhab Syafi'i itu adalah dia cukup tinggi nilainya dan juga kelebihannya yang cukup banyak. Allahu Akbar. Ni baru tahu tak? Baru tahu sampai tahap wajib wajib. Mazhab Hanafi. Dan sunat muakkad ni pun bukan sunat yang tuntutan biasa, tapi memang besar dia punya hikmah ataupun pahala yang Allah nak bagi pada kita. Dan insya-Allah penonton yang dengar ni, kita mungkin dengar daripada tentang betapa dituntutnya ibadah korban ni, dan inilah ibadah yang Allah suka pada hari korban, dan Allah nak takwa kita, nak ikhlas kita. Datuk, lepas orang penonton dengar ni, mungkin ada yang nak buat korban, dah buat azam buat korban, tetapi tak ada duit Datuk. Dan
kurang duit dan sanggup berhutang, Datuk. Macam mana, Datuk? Dia berhutang nak buat korban, Datuk. Macam mana? Dr. Ri, berkaitan dengan ibadah korban yang hukumnya sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i ini, sebenarnya ada perbincangan. Siapa sebenarnya yang disuruh untuk lakukan korban ini dengan hukum sunat ini? Yang pertama sekali, mestilah dia Islam, beragama Islam. Yang kedua, dia adalah seorang mukallaf, dah baligh dan juga berakal. Dan yang ketiga, istita'ah, iaitu berkemampuan. Kita biasa menyebut istita'ah ni haji je. Ya, betul. Sebenarnya korban pun disyaratkan istita'ah. Hanya orang yang mampu saja yang tertakluk dengan hukum sunat ini yang disuruh untuk lakukan. Macam mana pula nak kira istita'ah? Dalam mazhab Syafi'i, maksud istita'ah bagi ibadah haji adalah ayyamlika qimah, iaitu seseorang memiliki harga untuk melakukan korban ziyadatan, lebihan daripada nafkah untuk dirinya, nafkah untuk ahli keluarganya, berkaitan dengan ta'aman wa kiswatan wa maskanan, makanan, pakaian dan juga tempat tinggal untuk hari 10, 11, 12 dan 13. Jadi kalau ada lebih dan lebihan itu cukup untuk beli satu bahagian untuk berkorban, ini dipanggil mampu. Jadi kena buat kiraan sikit lah. Contoh, macam ada lebih selepas torak hari 10, hari 11 dan 12, 13, itu yang diperlukan mungkin dalam RM400. Betul. Dengan isteri, kemudian anak-anak kita, 4 hari ni kira 400 dah. Lepas tu kita tolak duit yang kita ada. Duit ada 900. 900 tolak 400, tinggal 500. Jadi dia mampu ke tak untuk beli satu bahagian? Kalau ikut harga yang ada di negeri Selangor ni 850, 900, 950, dia tidak mampu. Ya, betul. Maka tak sunat kepada dia. Tapi soalan tadi, macam mana? Saya nak bagi mampu, saya hutang. Saya nak hutang. Baik, tidak salah untuk berhutang sekiranya kita mampu membayarnya. Contohnya adalah orang yang bekerja tetap ke, kontrak ke, kerajaan ataupun swasta, sebab gaji yang dia dapat tiap-tiap bulan itu sebenarnya dia mampu. Betul. Macam kita lah, kita boleh beli rumah, nak beli sekaligus dengan bayar duit sekaligus tak mampu. Betul. Tapi bayar sikit-sikit mampu. Macam ni, kita ada baki tadi 500, yang diperlukan adalah 900, kita kurang 400. Kita pun berhutang. Hutang dengan kawan sebagai contoh, hutang mungkin dengan isteri, hutang dengan adik-beradik, nak bagi mampu. Kita kata nanti aku akan bayar bulan-bulan 100 selama 4 bulan. Sebab dia ada gaji. Betul. Yang ini diharuskan. Allah. Yang tak bolehnya kalau sekiranya dia tahu dia tak mampu, berhutang juga dan tak boleh bayar hutang itu. Jadi tidak ada halangan pada sudut syarak untuk berhutang asalkan dia mampu. Wallahualam. Wallahualam. Jadi ada jalan keluar. InsyaAllah. Kita ada azam, kita ada niat, insyaAllah Allah akan tunaikan kita punya hajat tadi, insyaAllah. Datuk, kita masih hari korban, tapi tentang bahagian-bahagian korban, Datuk. Semua maklum kalau kambing atau biri-biri itu satu bahagian untuk seekor lah. Tapi kalau lembu, unta tu 7 bahagian. Jadi ada juga yang viral kata boleh untuk satu bahagian daripada lembu tadi dikongsikan. Jadi macam mana dengan hukum ni, hukum Datuk hukum untuk perkongsian pada bahagian-bahagian tadi? Berkaitan dengan satu ekor binatang, itu boleh berapa orang ataupun seumpamanya, dibezakan di antara unta, lembu dengan kambing. Berdasarkan hadis riwayat daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, bahawa dia kata naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Ada satu lagi riwayat maknanya hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika peristiwa Hudaybiyah, kemudian satu lagi ketika haji. Jadi mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, menyembelih al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Satu ekor unta dan satu ekor lembu itu untuk 7. Dengan maksud 7 bahagian. Kambing kekal satu ekor untuk satu bahagian ataupun satu penama. Sekarang kalau ikut dalam mazhab Asy-Syafi'i, satu bahagian itu
adalah satu nama. Betul. Satu nama. Betul. Kalau boleh kongsi, maknanya dia akan jadi lebih daripada 7 lah. Mungkin 8, tapi riwayat daripada Jabir menyebut 7. Jadi maknanya satu nama untuk satu bahagian, maksimum satu ekor lembu ataupun unta sampai 7 nama. Betul. Jadi soalan Dr. Ri tadi yang satu bahagian ni kongsi. dia nak kongsi pula 2 orang ataupun 3 orang dan seumpamanya. Berkongsi untuk membeli bahagian itu bagi cukup kos. Contohnya berkongsi duit. Seorang 500, jadi seorang lagi 500, jadi 1000. Jadi cukup lah. Tapi nama yang akan masuk sebagai mudhahi, orang yang melakukan korban, hanya satu saja. Hanya seorang saja. Maknanya yang ini tidak ada perkongsian untuk satu bahagian lah. Untuk satu ekor lembu, satu ekor unta berkongsi tak apa. Maksimum 7. Tapi ishtirak, satu bahagian 2 nama, 3 nama, yang ini tidak, maknanya sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh tidak disebutkan, dan para ulama kata hanya satu nama bagi satu bahagian. Mungkin bagi orang yang begini boleh ada satu persefahaman. Tahun ni nama yang pertama, tahun depan pula nama yang kedua. Tahun depan kita kongsi lagi, tahun depan nama yang kedua. Kalau 3 orang, tahun satu lagi, dan seterusnya. Pahala berkongsi untuk membeli satu bahagian dapat. Yang berkongsi semua dapat. Pahala infak ataupun sedekah, pahala niat untuk maknanya melaksanakan dan meninggikan syiar korban. Sebab kalau semua tak buat, tak ada perkongsian, tak ada langsung syiar ini. Jadi pada sudut itu, insya-Allah pahalanya dapat. Tetapi untuk yang berkorban, satu nama dan pahala untuk penama tersebut, insya-Allah. Masya-Allah. Ada jalan keluar juga. Maksudnya boleh, tetapi hanya satu bahagian tu tetap juga untuk satu nama. Tapi bolehlah berkongsi untuk 3 tahun, untuk 3 orang yang berkongsi tadi, insya-Allah.